Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 teknologi pada kereta hari ini mula dibina. Maksudnya di sini setiap daripada part-part bahagian dalam kereta kita itu ada sejarahnya yang tersendiri melalui pelbagai revolusi. Untuk 5 teknologi yang dilistkan kali ini merupakan antara bahagian dalam kereta yang agak penting. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kalau fakta ini ataupun video ini ada sambutan, saya akan sambung untuk part 2 mengenai 5 teknologi yang ada pada kereta mula dibina. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita tengok tentang sejarah sebuah teknologi kereta. Pertama, kereta auto. Sebagaimana kita tahu, kereta pertama yang mula-mula dibina bukanlah daripada versi automatik tetapi ianya versi manual, yang mana kereta mula-mula dibina oleh Carl Banks. Tapi untuk kereta auto pertama di dunia mula dibina oleh company GM, iaitu General Motors dari Amerika Syarikat. Teknologi berkereta automatik pertama di dunia ini ianya dipanggil sebagai hydromatic. Pada mulanya percubaan pertama membina kereta automatik ini pada era 1900. Namun pada masa itu tukar gear masih menggunakan tangan lagi, cuma tidak tekan clutch. Lebih tepat lagi, bukannya automatik sepenuhnya. Setelah beberapa dekad, General Motors dapat membina kereta auto sepenuhnya. Selepas era 40, kereta awam dan tentera WW2 mula menggunakan kereta auto sepenuhnya. Tapi itu pun untuk pasaran Amerika Syarikat sahaja. Selepas hampir 1 dekad, pengeluar Eropah mula beli lesen daripada GM untuk buat kereta auto di Eropah. Itu untuk kereta auto pertama mula dibina. Tetapi berbeza pula dengan teknologi Jepun ataupun kereta auto yang ada di Jepun. Mereka tidak membeli lesen daripada GM. Sebaliknya mereka membina kereta auto mereka sendiri. Di Jepun, mereka mula membina kereta auto pada era 1950. Untuk kereta auto di Jepun pada masa itu, mereka menggunakan sistem gearbox sama seperti sekarang. Jadinya ianya dapat mengurangkan penggunaan bahan api serta lebih tahan lasa. Nak dipendekkan cerita, Jepun bukan tiru tetapi bina lebih baik. Antara company pertama yang membina kereta auto di Jepun adalah Princess Motor Company, yang mana nama ini dibina sebelum adanya nama Datsun dan nama Nissan, iaitu pada tahun 1955. Kedua, lampu brek ketiga. Kalau kita lihat lampu brek ketiga ini, ianya bukan terus ada pada kereta. Lampu brek ketiga ini ia mula dihasilkan oleh John V. Volkswagen. Insan ini daripada Amerika Syarikat, seorang pakar psikologi pada tahun 1970. Ilham yang diambil beliau untuk membina lampu brek ketiga ini disebabkan oleh kajian yang beliau lakukan terhadap kemalangan jalan raya, yang mana banyak kemalangan pada masa itu dari arah belakang yang dipanggil rear end closing. Ini kerana lampu brek belakang terlampau rendah, mudah terlindung paras mata. Jadinya cadangan diajukan untuk membina lampu brek ketiga ini paras mata. Company pertama yang menggunakan lampu brek ketiga ini adalah Volvo dan Mercedes. Selepas itu kajian dilakukan terhadap kemalangan langgar belakang ini, hampir 50% dapat dikurangkan. Jadinya di US pada masa itu akta manufacturer mewajibkan menggunakan lampu brek ketiga ini pada tahun 1986. Seterusnya, ketiga, radio. Seperti yang kita tahu, radio merupakan antara alat telekomunikasi yang agak penting sekali pada era 30-an. Kerana semua maklumat dihubungkan melalui radio. Pada tahun 1930-an, adik-beradik Paul dan Jason Galvin telah membina radio pertama dalam kereta. Radio pertama dalam kereta di dunia ini diberi nama Motorola, yang mana bermaksud motor adalah kereta, manakala ola adalah bunyi ataupun radio. Dari sini jugalah jenama Motorola mula dilahirkan. Sebenarnya sebelum 1930-an radio sudah ada, tetapi ianya terlalu besar serta mahal. Keluarga Galvin inilah yang dapat membinanya menjadi lebih kecil serta sekaligus dapat pasang dalam dashboard. Penciptaan radio ini tidak terhenti di situ saja. Pada tahun 1932 sehingga 1933,
Di Eropah, radio pertama dalam kereta mula dibina kembali oleh jenama Blue Pan. Sebagaimana kita tahu, jenama Blue Pan ini terkenal berbanding Motorola daripada segi radio kereta. Hal ini kerana jenama Blue Pan ini antara jenama yang mula-mula masuk sekali dengan company kereta. Antara company yang terlibat untuk menggunakan jenama radio Blue Pan ini pada masa itu adalah Mercedes, BMW dan Volkswagen. Sehinggalah ke hari ini radio tetap digunakan di dalam kereta. Namun ia bukanlah subjektif sekadar untuk aksesori sahaja. Tidak ada akta mengatakan setiap kereta perlu ada radio. Apa pendapat korang tentang penggunaan radio dalam kereta ini? Cuba korang komen sikit. Keempat, disc brake ataupun brake cengkera. Jika lihat sejarah tentang disc brake ini, ia mula dibina sebelum brake drum lagi, tetapi ianya tidak popular pada masa itu kerana terlibat dalam beberapa faktor. Pada tahun 1890-an, Frederick William Lancaster dari England mula membina disc brake. Lancaster menghasilkan disc brake pada masa itu daripada tembaga serta plate besi. Walaupun begitu, ianya tidak popular kerana struktur jalan pada masa itu serta jalan yang berdebu. Pembuat kereta lebih mengutamakan drum lagi kerana kos yang dibina untuk membina drum ini lagi rendah berbanding disc brake. Selepas era 1953, kereta yang mula-mula membuka nama manufacturer ini untuk menggunakan disc brake adalah Jaguar C-Type kerana jentera ini telah memenangi dalam perlombaan Le Mans dengan menggunakan disc brake. Selepas itulah pada tahun 1955 sehingga 1960, brake disc ataupun brake cengkera ini mula digunakan kepada kebanyakan kereta. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah aircon ataupun penghawa dingin kereta. Company yang bertanggungjawab membina aircon pertama dalam kereta ini dipanggil sebagai Packard. Company ini dari US. Ia mula dibina pada tahun 1939 lagi. Namun pada masa itu ia tidak dipanggil aircon lagi tetapi dipanggil winter conditioner. Company Packard ini membina aircon hasil kerjasama bersama Binshop dan Babcock, iaitu pakar dalam penyejukan industri aircon. Aircon pertama yang dibina dalam kereta agak besar serta berat, ambil ruang hampir separuh bonet. Dia ada button kawalan kalau nak on off kena berhenti kereta buat secara manual. Harganya pun agak mahal gila pada masa itu dan hanya golongan bangsawan saja yang mampu memilikinya pada ketika itu. Selepas itu zaman berganti zaman, abad berganti abad, aircon pada kereta mula menjadi standard. Tapi pada masa itu setiap pembeli kereta ada choice ataupun pilihan untuk membeli kereta yang dah ada aircon ataupun tidak ada aircon. Sebab pada masa itu iklim tidak menentu, kebanyakannya waktu sejuk. Jadinya orang tidak ada sebab untuk membeli aircon. Alright guys, so itu adalah 5 teknologi pada kereta yang mana mula dibina. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.